الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ثم رفع يديه بالدعاء لعثمان فقال اللهم ارضى عن عثمان فإني راض عنه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Saudara Majlis Ilmi Masjid gapo Masjid apa ni? Masjid gapo ni? Masjid gapo sah? Darul Masjid Muhajirin. Duk bagi acak tapi tak kenal masjid. Tak ada syukur la ilaha illallah. Maka saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala hattakan akan orang-orang yang jaya dan juga orang-orang yang celaka. Maaf tu dia. Sebenarnya kita ni ya ada berlaku dah, tak ada kena duk kira sendiri dah kita. Mai jำเป็นจะต้องเลือกไม่จำเป็นจะต้องทำตามตัวเอง kerana kita ada orang cerak dah. Orang yang mari dulu pada kita, ada orang berjaya, ada orang yang sapa katanya dijanji dia ahli syurga. Dan ada juga orang yang tak payah kita ni, ada pasang janji dengan neraka. Ada cerak dah. Sebab itu tak ada kena kira dah kita. Nak buat lagu mana masuk syurga. Tak ada kena kira วิธีการ ไม่ต้องไปหาวิธีไหน มีวิธีเรียบร้อยแล้วที่เราจะไปสวรรค์ก็ไปตามคนที่ไปสวรรค์ gitu ya. Pia yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janji dah kata dia nak syurga, kita tengok demo tu boleh hidup dengan demo tu le syurga. Ya gitu punah mudah. Sampai dah ya sebenarnya manusia ni kalau pandai kira tak ada kena duk kira sendiri dah. Duk kira nak semayalah mana, kira nak puasa lah mana, apa dia kira nak duduk lah mana, nak dapat syurga, ไม่ต้องคิด ไม่ต้องเพ้อ kerana demo tu ya wak belakang dah. Abu Bakar wak siap dah. Pia nak syurga, jadilah sebagai Abu Bakar. Pia takut neraka, jangan jadi sebab Abu Lahab. Dua tu ya sudah dunia. Tak apa, tak ada. Mai mi arai makuanan, tak ada apa. Kerana dua tu ya. Orang yang berjaya ialah orang ahli syurga. Ada dinamakan al-mubasyiruna bil jannah. Ada juga orang celaka ialah orang yang Allah Subhanahu wa taala laknat. Tabbat yadaka abi lahab wa tab. Siap belakang dah. Abu Lahab pun ada kita tengok, Abu Bakar pun ada kita nampak dan kita tiru. Duk di kita nak tiru Pia. Pia tiru Abu Bakar, insya-Allah akan duduk kali dengan Abu Bakar dalam syurga. Pia berasa tak erat nak tiru Abu Bakar, boleh jadi dia kena sebab Abu Lahab. Nauzubillah min zalik. Hak tu ya. Lepas tu insya-Allah malam ni kita nak kenal satu orang yang Nabi SAW kata ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yum. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, saya bila-bila nak baca saya pun nak reti
lepas tu kita boleh reti sama-sama dengan saya. Gitulah mudah-mudah. Uthman, ada ayat Quran yang saya baca tadi, Abdullah bin Umar kata ayat ni turun pada Uthman, khas pada Uthman. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahzarul akhirah wa yarjuna rahmata rabbih. Ayat ni khas kepada Uthman bin Affan. Sabit Uthman bin Affan orang yang banyak ibadat pada ketika malam. Amman huwa qanitun ana al-lail, orang yang beribadat mereka itu pada waktu malam, panjang malam itu, sajidan wa qa'ima, hakada sujud dia dan diri dia, yahzarul akhirah, dia takut pada akhirat, wa yarjuna rahmata rabbih, dan harap kepada Tuhan dia. Ayat ni ialah Abdullah bin Umar katanya, ini ayat khas bagi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lebih pada tu Nabi SAW berkata, ma darra Uthmana ma fa'ala ba'dal yawm. Tidak akan mudarat akan Uthman, akan barang, akan perbuatan kemudian daripada hari ini. Uthman จะต้องไม่ได้รับความเสียหายหลังจากวันนี้เป็นต้นไป. Hari mana? Ialah hari Al-Usrah dan hari Tabuk. Nanti kita nak royak apa dia? Nanti royak berita yang lagu mana? Nabi janji, Nabiยืนยัน kata Uthman จะไม่มีความเสียหาย Uthman tidak akan mudarat. Jadi hak Nabi kata tak mudarat dengan fak Syiah Ja'fariyah hak kata Uthman tu munafik, jadi belaga teruk ah. Belaga teruk. Hak ni hak Nabi royak, hak ni hak Syiah kata. Saya tak ada kena duk mari bahas kata nak turut pia fak kita kena belaka. Tapi tak ada Syiah malam ni dah, insya-Allah. Tak ada ramak. Kalau ada pun kena kecek lah ni. Kita tak ada nak kata Syiah, pia pun tak apa dalam dunia. Hak dok tuduh kepada Uthman bin Affan, we minta we dengar kata Nabi katalah mana. Ma darra Uthman ma fa'ala ba'dal yawm. Tidak akan mudarat Uthman bin Affan akan perbuatan dia kemudian pada hari ini. Kerana banyak sungguh apa dia kunna prayot อานิสงส์ที่อุสมานอิบนุอัฟฟานได้สร้างไว้มันมากจนกระทั่งว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าอุสมานไม่มีทางจะเสียหายหลังจากวันนี้เป็นต้นไป Lepas pada tu summa rafa'a yadayhi bid-du'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam akik dua tangan dia. Jari-jari sekali Nabi nak akik tangan dua tangan dia kepada langit dan juga berdoa, Allahumma rda an Uthman, wahai Allah, redha olehmu akan Uthman. Fa inni radin anhu, kerana sesungguhnya aku redha kepadanya. Masya-Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tak tahu juga orang yang tak kenal dengan Uthman, orang yang duk kata Uthman ikut se, hak kata Abu Bakar, kata Umar tu dia mau cara dah mak. Ni kita nak cara hak Uthman sore malam ni insya-Allah. Nabi kata, wahai Allah, radin anhu, warda an Uthman, redha olehmu ya Allah akan Uthman. Sesungguhnya aku ni redha Uthman. ผมขอพระองค์จงพอใจในตัวอุสมานแท้จริงผมคนหนึ่งนบีกล่าวยอมรับผมคนหนึ่งที่พอใจในตัวของอุสมานเป็นอย่างยิ่งมาชาอัลฮัมดุลิลลาห์ Nabi orang yang redha sendiri tak ada arah lah. Ini orang panggil bot 6 lah, Arampha bot. Hak berkenaan dengan kelimah-kelimah yang kelebihan Uthman ibn Affan. Satu hadis lagi yang Nabi kata, ala astahyi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tak kala Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah tanya, "Hai Rasulullah, aku nampak teko Abu Bakar minta izin tu Nabi ya duduk dalam rumah. Abu Bakar kata pintu assalamualaikum, minta izin nak masuk ke kecek ke Nabi. Nabi masuk. Nabi masuk. Betul lah kata kain Nabi tu tak ada berjuh mana lah. Nabi duduk dalam rumah. Boleh dia ngemel macam kita lah, ngemel gitulah. Atau kain dia ni kain Nabi duduk tah lutut. Jadi dia nampak pohon duduk Nabi duduk dalam rumah. Abu Bakar masuk pergi. Nabi tak ada duduk sipir duduk kain dia tu. Kalau peseng make kain sebelah sakut situlah, tak ada sipir dak. Tak ada katuk dak dada belah ni. Misalnya
Nabi duduk start, Umar katak pintu, minta izin masuk, Umar masuk pula. Nabi masuk, duduk patula lagi, tak ada mai pelenteng iria pun. Kalau pasang tak pakai piah, tak pakai. Kalau pasang tak katuk, bau pun tak katuk. Duduk sepatu. Nabi dah rumah. Bawa Usman mi katak pintu, minta izin nak masuk. Nabi sipai, mek kain dia katuk molek, mek kain katuk lutut. Lepas tu Usman masuk. Aisyah duk perhati, Aisyah ni budak cidik. Nah, ya orang tina Nabi, orang isteri Nabi hak paling cidik, isteri Nabi hak paling padu dengan tok lelaki dia Aisyah. Ya padu. Nah, sampai nak dibinding hak malak yang kena padu tok lelaki. Ya tahu atau tak lelaki buat gapo. Aisyah ni padu sungguh. Orang mau kita padu ke lain, tak padu dekat tu. Itu wallahu alam lah. Aisyah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nampak Nabi, tekah Abu Bakar masuk, mu tak ada apa lagi. Tekah Umar masuk, mu tak ada apa lagi. Buat Usman masuk, mu mek kain mai katuk. Lutut-lutut mu mai katuk, bau-bau mu buat apa gitu. Nabi katanya, ala astahyi min rajulin tastahi minhul malaikah. Adakah patut aku tak malu kepada orang yang malaikat lagi malu dengan dia. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kelebihan Uthman bin Affan. Nabi lagi malu. Nak kecek tak payah Uthman bin Affan dengan tak katuk, dengan tak boh piah mudah-mudah. Saya kadang-kadang orang sama datang lagi rumah tak boh tak apa piah. Kalau tok guru pergi kena boh sikit piah, takut dia tak cek piah. Ya boleh ada lagu tu. Nabi pun dia ada lagu tu. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sikit kita mai kenal dia, nama dia dan bakar dia. Mana nama dia? Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ialah nama dia Uthman ibn Affan ibn al-Abil As ibn Umayyah ibn Abdul Syam ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Quraisy al-Umawi. Bakar tolongan Nabi juga. Bakar Quraisy. Itu nama dia. Uthman ni anak bagi Affan. Affan anak bagi Al-As. Al-As anak bagi Umayyah, gi kepada Al-Quraisy, Al-Umawi. Bakar Quraisy jenis Umawi. Itu nama dia. Lepas tu juga Uthman bin Affan tu lagu mana? Dia beranak pada tahun yang ke-6. Wulida fis sanah as-sadisah min amul fil. Dia beranak tahun ni, tahun yang ke-6 kemudian pada tahun Rajah. Nampak? Nabi beranak tahun Rajah. Uthman bin Affan beranak lepas pada tahun Rajah ni tahun. Artinya Uthman bin Affan budak pada Nabi ni tahun lah, kecek mudah-mudah. Bahaya tu dia. Mak dia nama Arwa ibnatu Kariz bin Rabi'ah bin Habib bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Aslamat wajadtuhu li ummi Bayda Ummul Hakim bintul Abdul Muttalib ammatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak dia tu nama Arwa. Arwa ni mak Arwa tu tok Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri bagi Abdul Muttalib. Nampak? Isteri bagi Abdul Muttalib. Bagi mak dia anak bagi tok bagi lagu mana Arwa ibnatu Karis. Jadi Arwa tu pak dia nama Karis. Dengan bining hak mana? Dengan biningnya nama Al-Bayda Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib. Jadi pergi kena dengan tok Nabi SAW juga. Mak bagi Arwa tak ni. Balik mak pun pergi kena dengan Nabi SAW. Balik Abdul Muttalib, balik pak pun pergi kena dengan Nabi kepada pia ni Qusay bin Kilab pergi kat noh. Artinya sama ada bakar trakun tang pa leko tang me pergi temu dengan Nabi belaka. Itu Uthman bin Affan
radhiyallahu anhu. Lagu mana? Walam yazal ismuhu fil jahiliyah wal Islam Utsman. Nama dia ni asal lagi dah. Tak kalau dia beranak mari nama Utsman selalu. Tekah duk dalam masa jahiliyah pun nama Utsman, tekah duk masa Islam pun nama Utsman. Dan juga kunyah dia dipanggilkan dia Abu Abdullah dan juga Aba Amrin. Dua nama kunyah dia. Apa panggil apa? Kunyah bahasa kita Sanyanam. Orang panggil dia Aba Abdullah, imma Aba Amrin. Tapi Aba Amrin lebih banyak daripada Aba Abdullah. Itu Utsman radhiyallahu anhu. Dia hijrah 2 kali hijrah. Hijrah 2 kali hijrah. Satunya hijratul ula ilal Habasyah, wasaniyah hijrah ilal Madinah al-Munawwarah. Ini kelebihan dia. Dia hijrah 2 kali. Orang mula-mula hijrah kali dengan isteri Utsman bin Affan, hijrah kali dengan isteri dia Ruqayyah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekali lagi dia hijrah pergi pada Madinah. Dialah dinamakan Zinnurain. Ni hak kita duk kata ni, Chow Khong Song Rasmi. Orang yang mempunyai 2 nur kerana tazawwaja Ruqayyah binti Abdullah. Ruqayyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah Ruqayyah dengan dia. Ruqayyah ni binding Utbah dah. Ruqayyah ni ya biasa boleh dengan anak Abu Lahab. Ruqayyah anak Nabi ni. Ruqayyah biasa boleh dengan anak Abu Lahab nama Utbah. Tapi tak ada nak tidur. Dan juga Ummu Kalsum seorang lagi pun binding dia juga. Boleh dengan anak Abu Lahab juga nama Utaibah. 2 beradik Abu Lahab ambil belaka anak Nabi. Ambil buat menatu belaka. Nampak tu? Tapi tak kalau Nabi SAW dakwah Islam, maka Abu Lahab katanya, "Pia tak cerai, nanti dia akan lucuk daripada bakaku." Lalu tu Utbah pun dia cerai Ruqayyah anak Nabi, dan juga Utaibah pun cerai anak Nabi Ummu Kalsum. Cerai belaka dua-dua orang. Akhir sekali ni dua-dua orang ni boleh kepada Utsman bin Affan belaka 2 orang. Itulah nama Zinnurain. Tapi ada cerita dia, insya-Allah nanti kita pergi sekali sah gitu. Payah juga nak widai ni, tak ada dah. Kita dah sekat tu lah. Mana orang catkan? Nak habis semua tak habis ni, nak gaduh-gaduh. Tengok apa ni, famatat anhu fazawwajahu Rasulullah. Tapi bukan ambil dua orang sekali ni. Mati Ruqayyah dululah. Mati Ruqayyah tahun yang 2 lepas pada hijrah kepada Munawwarah. Tahun yang kedua mati Ruqayyah. Bermati Ruqayyah, Utsman ayat Nabi katanya, "Hei ya Rasulullah, aku ni bimbang ni. Aku takut aku nak lucuk daripada duk jadi natu Nabi tu." Nabi SAW kata sabose, Jibril mengoyak ku katanya suruh aku nikah adik dia Ummu Kalsum pada seorang lagi. Tak apa. Nabi lepas pada tu Nabi menikah anak dia seorang lagi. Nabi kata kalau kau ada 3 pun kau nikah 3 orang pada Utsman bin Affan. Masya-Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah dikatakan Utsman bin Affan, wala ya'rif ahadun tazawwaja bintaini nabi ghairuh. Tidak ada sejarah, As-Suyuti katanya, tidak ketahui seorang pun yang dikahwin 2 orang anak tina Nabi lain daripada Utsman bin Affan. Tak ada. ไม่มีในโลกที่ได้ลูกสาวของนบีทั้ง2 คน tak ada. Illa Utsman bin Affan seorang. Masya Allah, alhamdulillah. Walidzalika summiya Dzinnurain fahuwa minas sabiqin al-awwalin. Dia orang mula-mula yang memeluk Islam. InsyaAllah kita nanti tengok dia meluk Islam lagu mana. Wa awwalal muhajirin wahidu al-ashara mubasysyirin bil jannah. Dia mula-mula orang hijrah, dan dialah salah satu daripada 10 orang yang Nabi SAW jamin kata masuk syurga. Ibn Affan setengah daripada orang yang Nabi SAW jamin syurga. 10 orang patut juga kita ngaji. 10 orang lagu mana perangai dia, apa dia, laksana dia, dan juga perbuatan dia yang membawa kepada Nabi jamin kata 10 orang ni 10 orang ahli syurga. Masya-Allah, alhamdulillah. Boleh dah kita pakai tengok kata dia duduk lah mana, kedudukan dia, ibadat dia, warak dia, zahid dia, kita boleh tiru
Semoga insya-Allah habis tak ada kita wi supa dengan fak syurga. Lebih baik daripada kita supa perangai dengan fak neraka. Hak tu hak bimeh. Nauzubillah min zalik. Wa ahadus sittah allazi tawaffa Rasulullah wa huwa anhum radin wa ahadus sahabah allazi jama'al Quran bal qala ahaduhum. Dan orang yang himpun Al-Quran Utsman Affan lah. Utsman bin Affan salah satu orang yang menghimpun akan Al-Quran. Utsman bin Affan dia besar daripada Taif. Dia beranak di Mekah. Dia beranak dia ialah baitun fi baitin jamilin fasihin yadullu ala thara'i ahli yaqa' fil Madinah Taif. Duk di kampung Taif. Taif duk Mekah Taif dia. Kapung Pak bin Utsman tu, Utsman bin Affan duduk di Taif. Duduk Taif ialah satu kampung dalam Hijaz. Tapi dia ni terkenal katanya keluarga yang ada harta, orang kaya sikit dia, orang kaya. Utsman bin Affan. Nasha'a Utsman fi Taif. Dia besar di Taif. Wa tara'ra'a tahta sama'iha wa tamatta' binasimiha al-hadi fa asbah hadi at-taba' latifah as-simmah. Utsman Affan ni ya besar situ dan juga agak kata keluarga orang mikir. Orang ada saksi, orang ada kemukaan dalam sangkum. Wali hubbin nas li Utsman kana niswah fi Makkah yughni li ibnaihinna. Dan juga Utsman ni tabiat dia orang peseng Utsman ni tekah dia duduk jahiliyah lagi tu kebanyakan orang kenal dengan dia. Orang Tino ni kenal benar dengan dia. Orang Tino ni kenal, banyak kenal. Dia orang jangok. Utsman orang jangok. Lagu mana rupa insya-Allah nanti tengok. Siapa orang Tino kata lagu mana? Orang Tino, dia orang Tino jahiliyah ni dia berakhir naksik mudah-mudah. Berakhir dikir kecil mudah-mudah lah. Syair. Uhibbuka warrahman. Aku ni kenal dengan mu, orang Tino kata. Utsman bin Affan orang Tino kenal dengan dia. Dia duduk dalam masa jahiliyah. Tapi dia ngaku, dia katanya, wallahi, aku tak pernah sikit habuk pun kena dan juga zina pada masa jahiliyah. Tak biasa. Dia tak biasa. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu riwayat katanya, Utsman bin Affan ni orang tak padu, orang main soncai puying. Dia tak soncai orang Tino. Kecek mudah-mudah tak galak lah. Dia tak galak. Dia orang tak galak. Ya ada juga pasal main galak ni. Tak boleh dapat Tino ni. Ikut jual batu pun tegar, jual lucing pun tegar belaka. Semua ada batas tegar habis. Utsman ni pasal tak tegar Tino kecil mudah-mudah. Masya-Allah, dia berjuh hasa gitu. Hubba Quraisy Utsman. Orang Quraisy banyak ke orang kenal pada Utsman. Ila hadzal had kana Utsman mahbuban li'amatin nas min Quraisy. Kebanyakan orang Quraisy orang kenal kepada Utsman bin Affan. Dia orang jangok, orang kaya, anak orang ada kemukaan dan juga orang berjuruh. Tak payah orang tak kenal. Itu Utsman bin Affan. Fakana ismuhu yaktarin bi hubbi ahabbal insan akhar innahu hubbul al-ummu li walidiha. Itu makna katanya Utsman bin Affan orang yang menjadi kekasih kun suanyai rak Utsman bin Affan. InsyaAllah belum daripada kita nak pergi dengan cara mendalami, kita mai kenal sikit. Kalau-kalau kita nak supa rupa-rupa kita dengan dia. Ada riwayat, dua riwayat daripada Tabari dan daripada Suyuti. Riwayat rupa Utsman bin Affan. Kita riwayat rupa nah, jangan pergi lukis lah. Pergi lukis pula. Ya ada fok hak pasang sakit rup. Pergi buat kok se pula jangan nak sakit Nak riwayat we tahu lagu mana gitu ya. Ada riwayat katanya wa iza aradna an nukmil surah an sifati hadzal rajulul azim zinnuraini Utsman bin Affan fala budda an nuthabbit ma jaa fi wasfi asaddaq riwayat. Riwayat yang paling sahih asdaqar riwayat ialah At-Tabari katanya kana radhiyallahu anhu rajulan rab'atan. Adalah Utsman bin Affan itu lelaki yang sederhana. Ruba'atan ni peseng suan sung pan kelang. Tak tinggi berdoa, tak rendah berdoa. Nah, jadi apa apa? Domon man dah. Apa apa? Fakden back dah. Apa apa? Tak tahu. Cuma dah tak tahu. Kalau tahu tu jadi tab kau dah. Jadi mudah-mudah katanya Utsman bin Affan ni orang tak tinggi dah. Ya payah juga. Orang jangak ni sederhana.
Tak rendah berdoa, tak tinggi berdoa. Tinggi berdoa kena lenggak kacak dengan dia, payah juga. Rendah berdoa ni jadi malu pula. Ya orang tak tinggi tak rendah. Bomolek, masya-Allah. Kalau lah ni ada di 165, 170 gitulah. Nah, kalau naik 180 tu pelik pada orang tu. Nah, kalau 2 mek 200 sen tu hak tu kalau lalu dia tengok lalu mana dia tinggi berdoa ni. Gitu. Ya faedah pasal dia. Nah, tak mari 150, 140, hak tu teruk berdoa pula. Panas sungguh, masya-Allah. Alhamdulillah tu hewan orang ni. Ya tak supa. Nah, nak royak katanya rupa dia tu rupa bomolek. Laisa bil qasir wala bit tawil, tak rendah berdoa dan juga tak tinggi berdoa. Alhamdulillah. Ini masuk dalam sai khodi. Husnul wajhi, muka dia jangak. Katanya ai muka dia ya orang comel. Lagu mana? Suyuti royak tambah. Ya katanya muka dia putih dan juga putih merah, bukan putih kuning. Ya ada orang putih dua, putih merah. Utsman Affan ni putih merah. Dan juga orang banyak janggut banyak, kathirul lihyah. Orang janggut banyak. Orang tak ada janggut, tak boleh support Utsman eh. Kita kalau nak support Utsman tangguh janggut tak dia. Baru support Utsman. Tu hak ni boleh royak sa. Kata kalau kita tak taruh janggut, tak support Utsman, pakat taruh janggut. Tu katanya. Dan juga azimul karadis. Apa ni? Betih dia besar. Orang pasal khakar besar. Ya ada orang khakar halus dah. Khakar halus, tangan halus, betih halus, Utsman dak juga besar. Orang khakar dia besar. Masya-Allah. Somsuan kecap mana dah somsuan. Ba'i dan ma baina mankibai. Orang buka apa dada apa dia? Bau dua belah ni dia buka sikit. Orang nauk pet. Nah, dia tak ada spek, tak ada halus dak. Ya molek tengok. Wallahu alam saya tak tahu ni. Kita gambar tengok. Kakak dia besar dan juga bau dia buka sikit. Nah, dia tak ada halus dak. Tu dia. Alhamdulillah. Dan juga betih dia tu besar, kata betih dia tu nampak besar. Betih nampak besar. Masya-Allah, ni goyak apa betih ni saya uti ni. Ni tengoklah mana tahu wallahu alam. Tapi dia tengok. Ya ada macam betih tiruh ni dah. Ya betih tiruh ni nampak pelik-pelik ah betih tiruh. Dia tak suka sabit tu faedah habai gatih tu dia besar betih. Dia nampak molek tengok. Tu dia. Alhamdulillah, masya-Allah. Dan juga apa ni? Tawilu az-zara'ain. Lengan dia panjang molek. Patu sya'ruhu qad kasa zara'aihi, ada bulu-bulu kat lengan dia. Masya-Allah, ada bulu kan jatuh kan. Ya tak susuk, ada janggut lebat, bulu tak ada licingnya tak susuk. Itu hewan kena molek dah. Janggut ada, bulu lengan ada, masya-Allah. Ni goyak sesa. Lepas tu apa ni? Ja'du ra'sahu, dan juga rambut dia keriting sikit weh. Ni yo gerak masa tu. Ya rambut dia keriting sikit. Dan juga kepala dia solah sikit. Solah tak solah banyak boleh jadi wallahu asla. Artinya ya ada sikit apa ni gapo sananya pasal rambut tak ada dapat sikit dah. Ya pasal dia lah orang ada duit lagu tu banyak ke wallahu alam saya tak tahu juga. Ahsanun nas sughran. Dan juga katanya orang yang gigi comel sekali. Gigi dia comel. Masya-Allah. Dan ada riwayat kata waqad shadda asnanahu bidzahab. Dia mengkemahkan akan gigi dia dengan emas. Ya orang ada ya kemah gigi dia dengan emas. Ya ada apa tamak gigi dia tu nawi kemah dengan emas katanya wallahu alam. Itu ai muka Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Habislah masa ni. Tak ada nak tengok Paul. Adapun Islam Utsman bin Affan, tengok kita tengok sikit Utsman bin Affan, orang kita tahu sudah tahu bahawasanya ia orang mula-mula, orang al-awwalun, kondun rekที่รับนับถือศาสนาอิสลาม melalui Abu Bakar As-Siddiq. Lagu mana cerita dia? Kana Utsman fil jahiliyah rajulan asamiyan. Utsman bin Affan ni ialah orang yang ada pudi, ya pudi. Kecik benda asamiyan ni
Pudi, orang yang kondiโดยธรรมชาติ kalau bahasa Sia. Orang juruh yang di awal lagi. Yang yang doi mai tong asai wong trakun. Ya pasal orang juruh ni bakar tak molek tak apa. Ya orang juruh yang di awal. Ya ada juga orang kita nak juruh sebab bakar ada juga. Malu dengan bakar. Misalnya, bakar ni bakar orang juruh. Tak juruh rasa malu padahal tu tak menjuruh mana. Ni ada juga. Nampak tu? Hak ni juruh sampai tamneng. Tamneng ni kena juruh weh. Kalau tak ada tamneng ni tak apa. Ada jugalah gitu. Ya Utsman bin Affan ni Isamiyan maknanya orang maksum, orang yang suci, orang yang orang juruh yang biasa. Mai campen tong trakunai ko dai kerana dia orang juruh biasa. Masya-Allah ada juga orang macam ni. Masya-Allah, alhamdulillah. Najihan fi tijarihi hatta imtala'at taruqatu rihlah asy-syita. Dia orang jaya dalam nego Utsman bin Affan orang jaya dalam perniagaan dia nego kham ประเทศ sama ada pia syita, pia sai, pia panas, pia sejuk, ya ada kabuan kabuan dia tu gin nego kepada luar-luar negeri. Itu Utsman bin Affan. Banyak perniagaan dia. Fa fadha bihi ala man haulahu min ashabil hajah fasdada hubbahu fi qulubin nas. Itu hak tulalah kita tak sedok dok ulai kelik. Kepada wa ila janib akhir dia katanya iltazama Utsman bin Affan bi khuluqin qawim. Utsman bin Affan ni orang yang berakhlak yang mulia. Fabtada'a an majlis al-lahwi wal khamar. Utsman bin Affan dia menjauhkan daripada majlis-majlis pasal lara-lara. Majlis sia-sia. Dia tak ada pak orang duk tukung, duk syair, duk berdikir main dia tak ada. Lagu tu tak ada. Tempat orang duk mabuk main, duk makan main, duk rebuh main tak ada lah Utsman tu. Islam tak ada lagi kau tu. Tapi dia tak ada pasal dia rebuh kau berdangan tak ada. Tak ada. Masya-Allah ya ada orang lah ni. Nampak tu? Orang lah ni ada lah sangkom kita ada pasal dia merebuh gi. Dia mau nak ada mau buat kita tapi yang mai soncai ya tak nampak. Mai hen mi kun kha. Luak kita so tu Duk pikul kita so. Lepas tu buat mutu so, tolak mutu habis miak. Jalan belakang. Molek dia dapat. Kita tak ada arah sungguh budak. Tambah lagi mabuk pada. Inna lillahi wa inna ilaihi la ilaha illallah. Mabuk. Pergi beli beli air batu lah, pergi beli ubat batuk. Pergi beli bergetar, dia tak ada. Jalan belakang. Nak mabuk bergetar, beli air batu ni makuk bergetar juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu payah. Kalau jadi pasal tu payah nak dia Utsman bin Affan. Walamma hanal mau'id al-haq, dan juga orang betul dengan janji dia, betul janji. Wa kana khamis khamsati aslamu wa yatahaddasu an radhiyallahu anhu fi sya'ni islamihi. Utsman bin Affan katanya ya orang yang kelima, konti tirap Islam. Orang yang kelima. Katanya Utsman bin Affan kata di sini dalam waradat kisah fil Riyad An-Nadrah jilid yang kedua bab salis muka yang 8 katanya dia khamsati aslamu, artinya ภายในคนที่5คนแรกที่รับอิสลาม ialah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Lain daripada lepas daripada pihak Khadijah, lepas daripada Abu Bakar, lepas daripada Ali, lepas daripada Usamah, satu daripadanya ialah Utsman bin Affan. Lagu mana? Cuba dengar tengok. Dia katanya kuntu rajulan mustahtiran bin nisa. Ya royak cerita dia. Dia katanya aku ni orang lelaki yang yang tak padu dengan orang tina. Dia tak padu dengan tina. Cuy-cuy. Mustahtiran ni cuy-cuy. Nah, jadi tak ada gerai dak dapat tina, tak ada gerai belakang ni. Ikut nampak. Orang pelik-pelik sungguh. La haula wala quwwata illa billah wa atubu ilaih. Bukan tak gerai langsung. Tapi ya patai boleh, Ya ada pasal tak patai ni. Tak boleh. Kita kalau nak berjuh kena patai sikit weh. Nak beli ikan sudah beli. Nak tanya ikan mek mana dek. Tak ada pasal sikit apa. Beli ikan sudah kelik. Nak tanya apa ikan molek tak molek keduk royak, tak ada kena royak tahu belaka dah.
Tak molek tak jual. Dia pelik-pelik kau kitanya. Ada pelik-pelik belaka. La haula wala quwwata illa billah. Tak sampai situ, jangan sampai situ. Ya tak molek, ya tak molek. Jadi mengeceh belaka, macam budak-budak je kan. Yang duk mengeceh tak boleh, tak molek. Uthman bin Affan tak ada pasal mengeceh tina tak ada. La haula wala quwwata illa billah. Molek juga kita nak ngaji sejarah ni untuk nak kenal kita lah. Rianประวัติศาสตร์ในอดีตเพื่อมาประยุกต์ใช้ในตัวของเรายุคปัจจุบัน Nampak? Nabi tahu kata orang juruh ni salah satu daripada tak mengeceh tina, ngeceh mudah-mudah. Masya-Allah. Wa inni zata lailatin bi fana'il Ka'bah. Ya katanya habis cerita ni duk rasa habis masa lah. Tak apa dah, kita ke hubung semula kalau nak hubung. Kalau tak sehubung ngaji lain. Nah, katanya satu malam aku duduk le padai Kaabah. Ya Kaabah ke, Kaabah Baitullah yang ada padai tepi-tepi tu. Aku duduk di padai Kaabah. Kuntu jalisan fi rahtin min Quraisy. Banyak orang yang duk mari ziarah Kaabah, duk mari tawaf Kaabah tu banyak orang, dalam 10 orang. Rahtin ni satu golongan. Satu cumcun duk menyengeng main kat Kaabah lah. Lepas tu iz utina faqila lana. Bawa aku duduk ada orang mai goyak. Kata lagu mana? Inna Muhammadan qad ankaha Utbah bin Ibnu Abi Lahab Ruqayyah. Masya-Allah. Uthman ni ya tak galak, ya tak mengeceh, tapi ya ada orang tina yang kena, ya ada. Jadi jatuh jugalah. Kalau tak kena tina tu, tu tak jatuh pula, payah orang lo ni. Juruh dah jadi tina apa dah. Jadi pelik sungguh, ya payah. Bab juruh nak jadi tina kelek tu. Nak boleh lecuh lalu bab juruh. Bab tak juruh jadi mabuk, ketang kelek tu. Jadi kita nak jatuh kena mabuk. Kalau nak juruh kena belecu, siap belaka. Jadi Uthman dak. Uthman ni ya sekadar kata tak mabuk, tak mengeceh, tapi ada yang kena. Ya kena lah hati ada dia, masya-Allah. Dia kata ada orang royak kata hari ni Muhammad nikah anak dia Ruqayyah dengan Utbah anak Abi Lahab. Masya-Allah. Dia kata wa kana Ruqayyah zata jamalin ra'iin. Dia kecek suara dia. Dia kata Allah, Ruqayyah ni orang jangak sekali. Uthman kata Ruqayyah anak Nabi orang jangak sekali. Uthman kata lagu mana? Fadakhalatni husrah lima la akuna ana sabaqtu ila dhalik. Dia kecek ke diri dia. Dia kata, aku berasa saya. Husrah ni maksud saya, secai, rusak secai. Lima la akunu ana sabaqtu ila dhalik. Apa aku tak pergi minta dulu? Dia kira hati dia. Saya aku tak pergi minta dulu. Masya-Allah, alhamdulillah. Tapi Tuhan panas sungguh Tuhan, masya-Allah. Dan Tuhan nak uwi ni sah-boseh, boleh semata. Nikah perak dah dengan Utbah ni. Tapi akhir boleh dengan Uthman juga. Pas tak ada tidur juga, tak ada duduk. Sirah katanya Utbah mek dengan Ruqayyah nikah sudah tak ada duduk dak, cerai dulu. Masya-Allah, alhamdulillah. Falam albas al-ansaraftu ila manzili, ya duk tak leh masa saya. Masa malu, masa duk tak kena. Ada 4-5 orang, mu tak ambil. Mu tak pergi dulu, mu orang jangak, mu orang kaya, orang kena. Kalau mu pergi dulu boleh ngamung misalnya. Duk banyak-banyak orang kan saingnya kelola lah tu. Oh saya demo boleh demo lah. Lagu tu. Uthman dia tak duduk ya klik. Ya klik. La haula wala quwwata illa billah. Tak duduk ya klik rumah ila manzili fa wajadtu khalatan li jalisah. Gi temung dengan mak saudara dia. Klik rumah, temung dengan mak saudara dia nama apa? Nama Sa'di bintu Karis, mak saudara dia. Artinya jadi adik hak mak dia lah. Maknya mak arwah tadi kan. Ni adik hak mak dia, nama Sa'da atau Sa'di wallahu alam lah. Baca dia tu. Sa'di nya kecek banyak patah. Tapi betulnya lagi kecek Nabi. Dia banyak patah lah, saya ambil pada patah-patah yang nampak katanya ada hubung kait dengan Islam dia. Sa'di duk kecek, duk apa ni? Duk puji Uthman lah, duk puji orang jangak, duk puji orang juruh, tapi tak boleh menikah dengan orang juruh. Lagu tu lah, duk kata pasal syair dia tu. Lepas tu duk ayat kata Nabi tu qalat, lepas tu duk kata lagu mana?
Uthman tu dia duk dengar mak saudara dia duk puji anak tina Nabi, duk puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman tanya mak saudara dia. Wa qalat ya khalah ma taqulin. Mu duk kata, "Pa, hei mak saudara." Tak panggil pa mak saudara he. Makda dah. Makda dah he. Makda gitulah, makda atau apa he? Makngah boleh berlakulah mak saudara ni. Nah, makda kata pa sat ni. Duk kecek. Lepas tu mak saudara jawab kata, ya Uthman, lakal jamal wa lakal lisan. Mu orang jangak. Nah, mu orang kecek pandai. Haza bunayya ma'ahu ruhban arsalahu bihaqqid dayyan fatba'hu la taghata laka awthan. Dia kata, "Hei Uthman, aku nak ayat mu ni, mu orang jangak, mu orang pandai. Mu tahu tak? Hei anak daraku," dia kata, "aku nak royak mu sekarang ni." Dia katanya, "Loni ni ada agama baru mari." Uthman tak beriman lagi. Tak ada Islam lagi. Nah, Uthman kau tu tak Islam lagi. Artinya anak Nabi dekat tu ya duduk dengan jahiliyah, ya nikah ke tu bahasa dia. Islam tak ada lagi dekat tu. Nah, ya nikah dengan anak berjahal gitulah. Nanti dekat tu. Napa tu? Lepas tu dia kata, ada agama baru, aku minta kamu turut dia lah. Kamu turut dia tu melepas pada berala-berala semua. Uthman kata, "Mu nak royak apa ni? Makda. Hei makda, bangah. Gapo duk royak ni?" Ya duk pelik. Dia kata, "Muhammad bin Abdullah, sesungguhnya Muhammad Abdullah itu rasul min indillah, jadi rasul tu tu ja'at tanzilillah yad'u ila Allah." Dia tu Quran turun with dia, dan juga dia Muhammad tu ialah orang yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qalat misbahuhu misbah wa dinuhu falah wa amruhu najah wa anta lahu batah. Dia kata, lepas tu mak dara dia katanya, sungguhnya dia ni orang cerah sekali. Muhammad tu ya wi pelita, wi cerah ceraca kepada orang-orang yang duk buta tu. Dan juga agama dia tu tuah, dan juga pesuruhan perintah-perintah dia tu akan najah. Semua manusia akan najah. Aku harap mung kata Uthman, mung kena ketemu dengan dia dan juga ikut dia lah. Uthman saat ni dia kata, qala Uthman summa saraftu wa waqa' kalamuha fi qalbi. Aku duk perhati mak saudara aku duk kata gapo? Apa duk puji dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu ufakkir fihi wa kana li majlisun 'inda Abi Bakar. Tiba-tiba dia duk gigi sana duk menyata gi temu dengan Abu Bakar. Fa ataituhu wa laysa indahu ahadun. Lepas tu betul lah kata tempat Abu Bakar nyata tu tak ada seorang habuk, orang tak ada situ. Ya pun fajalastu ilaihi faraani. Aku nyata tepat Abu Bakar, nyata gerapak dengan Abu Bakar, orang lain tak ada. Abu Bakar nampak ku, lepas tu faraani mufakkiran. Dia nampak aku duk mikir. Uthman ni dia duk mikir hak mak dara dia duk kata. Mak dara duk kata orang Muhammad ni orang hak tu hewi Quran mari, orang hak panggil orang agama dia tuah dan perintah dia akan najah. Semua duk kata tu dia duk mikir, pasal mana? Abu Bakar yang nampak Uthman duk mikir, fasa'alani an amri. Dia tanya, gapo duk mikir, gapo Uthman? Abu Bakar kau tu Islam dah. Wa kana rajulan muta'anniyan fa akhbartuhu bima sami'tu. Abu Bakar ni orang tahu belaka, dia orang berjuh juga. Orang tak kacak bahung, orang tak mabuk. Abu Bakar ni dia tak porel dalam jahiliyah. Hak berjuh dia asal, setengah padanya Abu Bakar. Abu Bakar Uthman ni orang berjuh asal. Dia royak katanya mak saudara tu duk kecek lah ni, duk royak ha Muhammad, ha agama Muhammad, ha apa perintah-perintah suruhan Muhammad yang metuahkan orang. Abu Bakar jawab kata, faqala waihak ya Uthman. Uthman, aku nak kecek lagu ni mudah-mudah. Innaka rajulun hazimun. Mung orang cidik. Ma yakfi alaikal haq min batil. Mung boleh beza gapo benar-benar, gapo benar yang batil. Ma hadhihi al-awsan allati ya'biduha qaumuna alaysat min hijarah. Aku tanya mu betul-betul, sentak juga awak ni. Hak fak kita duk sembah. Berala-berala tu alaysat min hijarah,
bukan batu ke? Summun, bisu bukan? La tasma' wa la tabsar. Dia tak dengar, dia tak nampak bukan Usman? Pandai sungguh dia tanya. Usman, hak fak kita duk sembah berala 30, 300 ekor duk keliling Kaabah. Batu ke dia? Usman duk dia. Kecek budak. Dengar budak, nampak budak, jalan dak. Pandai sungguh. Tapi pandai cara dia. Murai cidik. Molek gak fak kita ni boleh ngaji di Bakar. Kalau nak hajak demo wi peh sunnah kena lagu tu. Itu nebe cidik tu nebe. Tu nebe pandai. Dia kena lagu tu. Ni duk kata selalu tak leh. Pergi kata selalu. Apa bid'ah? Teruk lagu tak ada payah lah tu. Dia ayat dulu. Tu nebe ni pandai. Tu nebe kena belakang dah semaya. Tu nebe tak ada. Tu nebe hak semaya ku jarang ni. Tapi kalau tu nebe semaya pesen ni molek lagi. Cara dia lah. Ni siapa pak dia ayat demo selalu. Semaya buat apa? Tahu bid'ah? Sila belakang. Tu cara dia. Tengok Abu Bakar lagi, demo ni orang cidik Usman. Demo ni orang pandai beza gapo molek, gapo tak molek. Nak tanya demo bercerak. Sungguh ke dak? Hak kita duk sembah tu batu nah. Bukan. Batu tak boleh kecek, tak boleh tak dengar, tak batu kat tak nampak.